Selamat Raya. Selamat Raya, Pin. Aku minta maaf atas segala dosa aku pada kau. Kosong-kosong ya? Kosong-kosong. Nampaknya Raya ni seorang lagi laku. Anak-anak aku semua beraya belah mentua. Aku pun seorang juga raya ni. Hari raya ni untuk budak-budak, untuk orang muda. Kita ni dah berumur macam ni. Orang kata apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Budak-budak ni, diamlah. Pin. Situ. Oi! Oi, diamlah. Biarlah. Biarlah diorang nak main. Esok dah nak raya, bagilah diorang happy sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lim. Aku ada bawa berita buruk. Kau ada berita buruk? Kau dengarlah cerita aku. Jangan kau masuk cerita buruk kau ni. Apa sampai ke buruk ni pula? Berita buruk apa? Berita buruk apa? Ayolah, berita buruk lah ni. Aku bawa balik hospital. Doktor kata aku kena kanser. Ada 3 bulan je lagi hidup. Ada 3 bulan ni. Ini ayat terakhir aku. Abang rehat dah? Rehat? InsyaAllah sihat, insyaAllah sihat. Doa-doa lah. Ya, sihat. Abang tidur ya? Tidur. Ya. Jangan banyak fikir tau. Alah, lama dah tak berdikir. Nak berdikir pun rasa tak sihat. Tidur, Abah. Ya, berdikir pula. Lim, kalau inilah raya terakhir kita bersama-sama, kita mesti buat raya ni raya yang paling hit dan happening. Macam zaman kita budak-budak dulu. Kita pastikan dan kita takkan lupa hari raya terakhir kita sampai bila-bila. Kau orang dah tahu rumah aku sekarang? Lem, kau nak jumpa kenapa ni? Dah sampai masa kau nak pergi ke, Lim? Jom! Kita raya sampai petang! Ketupat hijau di atas dapur, serunding enak terus dihulur. Matanya lemah, pandangnya kabur. Itu tanda cepat, Lem. Perut aku dah mengulas ni, Lem. Ni, kaki aku ni, gaut dah datang balik, Lem. Jangan terlanjur tutur dan kata. Rahsia lama kongsi bersama. Rasa gembira berbunga-bunga di hati. Kini tiba hari yang dinanti. Sanak saudara saling mengunjungi di pagi Aidilfitri. Bi, kat mana kita ni, Bi? Selamat hari raya. Semoga bahagia di hari mulia. Itu dah mengecut. Ini baru mengecut dah. Semoga berbahagia di hari mulia. Selamat hari raya. Semoga bahagia di hari mulia.
Selamat, selamat hari raya. Moga berbahagia di hari ini. Lim, bawa mengucap, Lim. Janganlah tinggalkan kami, Lim. Sabar, Lim. Kuatkan semangat. Bin, dia dah sedar, Bin. Aku dah tak dengar. Aku dah nak mati kau. Jangan cakap pasal mati, Lim. Ajal, jodoh, rezeki, hidup mati ni semua di tangan Tuhan. Mati? Siapa nak mati? Kamu mungkin tak tahu. Ayah kamu bawa balik dari hospital. Doktor cakap dia ada kanser dan dia akan mati dalam masa 3 bulan lagi. Tak ada. Tadi dia pengsan sebab dia high kolesterol. Oh, biasalah kan. Abah kan tak apa nak dengar. Dia sebenarnya nak kena ni laser telinga lagi 3 bulan. Kau salah dengar. Kau tak mati lagi lah. Kau nak pergi laser telinga kau 3 bulan lagi. Oh. Nak mati 3 bulan lagi. Oh, aku tak mati. Aku tak ada kanser. Kau tak ada kanser. Boleh raya lah. Boleh raya. Selamat raya. Tahun depan kita raya macam tahun ni nak. Boleh. Tapi semoga kau tak pekat lagi tahun depan. 3 bulan lagi laser lah.